Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Zahra binti Muhammad Izni dari kelas 5 Ibn Khaldun akan menghasilkan sebuah eksperimen yang bertajuk lampu lava. Bahan-bahan yang diperlukan ialah minyak, 2 biji Panadol solubel, air dan pewarna makanan. Langkah pertama, kita masukkan minyak di dalam bikar. Langkah kedua, titiskan pewarna makanan di dalam air. Langkah ketiga, masukkan air berwarna di dalam bikar. Kenapa air dan minyak tidak bercampur? Ini kerana minyak dan air mempunyai ketumpatan yang berbeza. Sekarang, mari kita masukkan Panadol solubel. Wah, cantiknya! Ini merupakan tindak balas Panadol solubel. Panadol solubel akan mengeluarkan karbon dioksida dan menghasilkan gelembung udara. Secara kesimpulannya, lampu lava ini boleh dibuat sebagai hiasan di rumah tamu ataupun meja. Melalui eksperimen ini, kita boleh melihat ketumpatan air dan minyak. Sekian daripada saya. Terima kasih.